Kerana itulah sunnah nombor satu Nabi SAW. Sunnah nombor satu. Bapa sunnah nombor satu, Ustaz? Fardu yang utama yang Allah Ta'ala akan hisap bila kita mati ialah semaya. Allah Ta'ala akan tanya semaya mula-mula dulu. Dan bila semaya merupakan fardu utama, sudah tentu sunnah utama dia masuk kelekah semaya, iaitu semaya jemaah. Sebab itu kalau perhati Maulid Rasul, Isra' Mi'raj, Ma'al Hijrah, mesti benda yang menjurus ke arah. Bila hijrah, Nabi bina apa dia mula-mula sekali? Nabi bina masjid. Bila dia masjid hidup dengan jemaah dan program-program keabsahan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dalam rumah kita ada anak remaja, bawa anak sore-sore, sudah jadi 3,000 sembahyang subuh. Tuan-tuan boleh bayarlah. Tuan-tuan boleh bayar sendiri daripada kecil-kecil sampai ketua. Mana ada masjid yang kita boleh hakik tangis, tabik spring? Mana kita? Sedangkan arwah Tok Guru qali ijtihad. Hari Jumaat adalah hari ilmu. Sungguh kita, usaha kita, negeri kita adalah hari Minggu, hari Jumaat. Kita pergi bubuh hari cuti. Sehingga ibadat pun kita cuti juga. Sepatutnya nawai masjid ni dengan seindah sedemikian rupa, tergolong dalam keadaan orang yang elit, orang yang ada knowledge, ada pengetahuan, orang cerdik-cerdik. Tapi sayang rupanya cerdik dunia sahaja, tak sampai ke akhirat. Lama kau sembahyang subuh 2 rakaat ya. Tu imam yang dilantik masjid mana mesti tu imam yang profesional, bukan calon-calon. Dia tahu hari Jumaat, hari Sabtu memang hari cuti, maka dia bacalah Alif Lam Sajadah dan surah Insan. Hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, dia tahu ramai orang komitmen dengan urusan-urusan. Dia tak mau baca 3 juzuk. Rakaat pertama wal asri, rakaat kedua inna ataina. Sudah tu doa sendiri ya, moga kita ada kerja. Sebagai penanda terima kasih aku menghidupkan muklik. Ambo tengok ambo, tuan-tuan tengok tuan-tuan. Bapa yang bertekan sangat kakah tu kerana itulah sunnah nombor satu Nabi SAW. Sunnah nombor satu. Bapa sunnah nombor satu, Ustaz? Fardu yang utama yang Allah Ta'ala akan hisap bila kita mati ialah semaya. Allah Ta'ala akan tanya semaya mula-mula dulu. Dan bila semaya merupakan fardu utama, sudah tentu sunnah utama dia masuk kelekah semaya, iaitu semaya jemaah. Sebab itu kalau perhati Maulid Rasul, Isra' Mi'raj, Ma'al Hijrah, mesti benda yang menjurus ke arah. Bila hijrah, Nabi bina apa dia mula-mula sekali? Nabi bina masjid. Bila dia masjid hidup dengan jemaah dan program-program keabsahan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika sekiranya sebutir kampung, sebutir jajahan, sebutir negeri beriman pada aku, mana tanda mau beriman? Mau memakmurkan rumah aku dengan sembahyang jemaah, dengan program-program keagamaan. Aku akan buka pintu keberkatan di langit dan di bumi. Nampak tuan-tuan? Waktu Nabi heret ajak orang mari, kita kita jawab, parok tu imam, kena buat seperti imam, tak apalah ada elaung. Tak memang ada gaji, kita kat duk mai zuhur sejik, asar sejik, ngorib sejik, isau sejik, subuh sejik, tak berasak dapur tu imam. Berapa ramai orang kecil gitu? Berapa ramai orang kecil? Mu khabar kau mu kecil gitu? Mu yakin ke tak dengan aku? Tu imam kau suruh mai sembahyang. Maik kau suruh mai sembahyang.
Aku hak suruh. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Mu kecek macam apa, mu tak yakin dengan aku. Bila mu mari semayang mu ingat ke dapur mu tak berasa. Khabar kamu kecek. Berat kena ikut area popok tu juga duk masjid. Lama kau dah mau main masjid. Zuhur berapa minit? Asar berapa minit? Maghrib Isyak, subuh berapa minit? Saya ke Nabi aku tu bagai nak rak saya. Duk main I love you mulut je. Manakah tanda kecintaanmu kepada Nabi aku? Dalam kuliah-kuliah hamba, ibu-ibu dah berapa semua? Hamba buat bandingin cara kapung yang mengamu ni pun kuliah dogo. Nak ayak tinggi-tinggi tak erti. Kita dengan bini kita celak mata I love you. Dia pergi kerja, kita duduk rumah. Lepas balik tengah hari I love you. Dia masuk nyayu gorike kita makan. Kenyai tidur, dia pergi pulak kerja. Lepas klik petang I love you. Dia goreng kepuk, goreng apa kita makan. Esok lagu tu pulak. Berapa hari tahan I love you. Tak ada 2 minggu klik mak dia. Mak dia kata apa balik ni? Tak gerak mak dia main I love you saja. Gerak kau kita duk main aku cinta I love you Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sunnah tu aku suruh. Mana bukti yang mengatakan mu cinta kepada aku? Mana bukti? Sunnah aku yang paling besar sekali sembahyang Jumaat. Aku ajar dah ke popokmu. Umur 7 tahun mu suruh anakmu sembahyang. Umur 7 tahun. Ajar-ajar supaya dia tegakkan tiang agama. Ajar supaya dia tegakkan tiang agama. Mana cari orang-orang sebenarnya bawa anak umur 7 tahun main sembahyang? Mana ada bawa? 1001 alasan. Nak bawa subuh pukul 7, umur 7 tahun main sembahyang subuh. Nuh alik tabir nak tolong khabar lain. Tak sah layah musia ke dia, kecil lagi. Gi pun tak sembahyang, dia pergi tidur juga. Allah nanti besar sikit gak bawok lah. Nuh khabar lain. Kita enggak dengar ceramah malam ni nak bawok lah kono-kononya. Dia kata tak salah. Dia mau dengar hak ceramah semalam tidak nak bawa dak. Tak salah sia-sia waktu lelak tidur. Biar dia mari tidur tak apa. Dia naik atas masjid tu bila qomat dia pun tidur, biar tidur. Saka budak, hak tua tidur tengok. Nak ya. Budak tak belak tidur tengok tua. Sedar dah apa? Kejut. Jingka ke budak. Budak pada tidur subuh pun pukul berapa? Ni hak tua baru ngorek je god. Apa? Angguk popok dia pun. Ngejala sungguh. Siapa dia bawa anak 7 tahun? Nabi suruh, bukan masjid suruh. Bukan ma'id suruh. Ajarkan anakmu tegakkan tiang. Tak usah cerita bab lain lagi tuan-tuan. Kita cerita bab tiang agama. 80% orang Melayu Islam di Malaysia tak sembahyang. Ingat angka main-main. Satu kajian rambang dibuat oleh termasuk Dr. Fadilah Kamsah. 80%. 100 orang 80 tak sembahyang, 20 yang sembahyang. 20 tu pun belum tentu lagi jadi kedek. Akhir sekali penuh dengan orang tak sembahyang. Jamai ambok kecil-kecil dulu nak ayat wi. Kalau orang tak sembahyang jemaah, tak tobik di rumah sehingga ke habis sembahyang jemaah. Malu tu tobik pasal tak sembahyang jemaah. Hari ni mene biasa. Tengok. Orang tak malu halus sikit rambut. Inilah benda yang mengundang bala Allah Ta'ala. Hamba royak dalam ceramah-ceramah hamba kata, maksiat yang paling besar sekali ialah meninggalkan sembahyang. Nak ayat.
Orang zina dia seksa dalam neraka. Orang berjudi, orang merokok, orang bunuh, tapi orang tak semaya. Perbezaan antara munafik dengan kafir dengan mukmin semaya. Nampak? Perbezaan orang tak semaya antara nak tahu mu ni mukmin ke, mu muslim ke, mu munafik ke, kafir semaya. Zina masih Islam, tapi mu maasi. Bukan mu suruh tak, tapi kakak jalan neraka belaka. Tapi nak oyak kita merasai benda tu kita wajib. Tapi orang tak semaya. Nampak? Kerana kiramah tak semaya mengundang bala Allah Ta'ala, kemurkaan Allah Ta'ala. Kerana nak merealisasikan syahadahmu, yang pertama ialah semaya. Sebab itu Nabi adarkan kepada kita 7 tahun ajar tegakkan tiang agama. Ni mung pandang manda buat kaedah mu sendiri. Alasan kecil lah, bodoh lagi lah. Macam mu nak argue yang Nabi kata. Andainya kalau mu hidup di zaman Nabi, Gabriel tak kata ke Nabi. Ni Nabi tak ada pun mu boleh tempeluk di belakang. Kalau zaman mu hidup zaman Nabi tak tahulah. Takut mu kumpulan Abu Jahal ke Abu Lahab dah. Learning bila orang baca hadis royak gapo ni nampak tuan-tuan? 10 tahun pulas telinga, 10 tahun pulas telinga tak semaya. Dia jauh berapa pulas telinga? Kalau 10 tahun dia jauh 3, jauh 4. Suruh pulas telinga dia ada bawa. Nanti tunggu sekolah menengah dah menjangkau 15-16 baru memarah kanuk. Mu ni pesing gapo taulah payuh maya. Noro siapa lah tak tahu. Inni kuntu minaz zalimin. Aku sendiri yang menzalimkan diri aku menyebabkan anak aku jalan gitu. Dalam kitab Al-Mawa'izul Badi'ah yang mau baca di masjid Kubur Tok Kenali dan beberapa masjid yang lain yang mau baca, di antara intipati dalam kitab Al-Mawa'izul Badi'ah dia kata ke dia kata kepada kita orang mari masjid dan dia kata memimpi siang hari nak masuk syurga. Memimpi siang hari nak masuk syurga. Mengingat memari masjid masuk syurga. Memimpi siang hari dia kata. Kejut kalau kita baca kitab ni. Ya kita ni bagai nak rak. Wasebeh sebulan sekali tukar hacu. Duduk bucu dinding. Naik tak cokok orang dah. Naik kat usalli sunnatul hajati ratu usalli sunnatul tahiyatul masjid. Tak kecek dengan orang warung. Am tak cokok orang dah lah ni kamu nak mati esok lusa dah. Tak cokok orang. Pun sudah semaya sunat semaya gapo gak. Tak kecek dengan orang pun tak kat tepi jalan ngokok. Kita ingat kau warung rupanya ulu orang. Mau mimpi siang hari. Bila mau mati nanti nukan akhir akan tanya mu. Ma ikhwanuka, siapa dia saudaramu? Mu pun nak jawab muslimin muslimat. Nukan akhir kata tak saduk mai belawak sini aku njah tapi anak mata. Atas dunia dulu mu tak cakap orang, mu sorang nak masuk syurga. Mu tak apa? Orang lain ikutlah marah nak kau nak gapo kau ikut. Amu tak cakap orang. Pasal mau pecing dah, amu nak mati esok lusa. Takut tu ya mu. Kamu nak kata saudaraku muslimin muslimat. Royak dah ustaz, kau jira-jira, sahabat-sahabat, atas dah forward program malam ni, go to go ni kan. Tahu. Ni jawab koksi-koksi pula. Amba tak boleh. Tambah leh group. Ini kecik leh group. Amba tak boleh. Kalau tidak amba cari tu, amba tak apa.
Batamu asnya amulah cakap ikut dia lah popok dia maksudnya aku ke apa. Berapa dia cakap orang? Atau mana memang tak ada orang?